Kumbang pengebom hidup di tepi laluan dan taman. Ramai lalu lalang tanpa sedar senjatanya. Ia kelihatan senyap dan tidak menarik perhatian. Namun, bila bahaya, ia menembak cecair kimia panas. Ia bersembunyi siang dan aktif malam. Selalunya di tanah kering dan batu. Kumbang pengebom mengejutkan. Badannya yang kecil boleh hasilkan reaksi kimia pantas. Reaksi ini umpama letupan mini. Ia mencampur dua cecair, lalu memancutkan titisan panas dengan bunyi letupan kuat. Pancutan itu dari muncung ekornya. Ia boleh menembak secara berurutan. Seperti meriam kecil, pancutan itu boleh kena mata atau mulut penyerang. Ia kelihatan seperti makhluk asing. Namun, ia hanya kumbang bumi biasa. Kumbang pengebom tampak sederhana. Panjangnya kurang dari kuku. Badannya memanjang, kepala gelap, sayap depannya kemerahan dan sedikit berkilau. Ia berlari dekat tanah dengan kaki pantas berkuku. Sesungut panjangnya membantu ia berorientasi pada waktu malam. Ia bersembunyi di bawah batu, kulit kayu dan daun. Bila bahaya datang, ia melekat pada substrat dan membeku. Ia ada muncung fleksibel di hujung perutnya. Muncung itu boleh berputar hampir keliling. Ia boleh membidik ke belakang, sisi atau atas tanpa perlu berpusing. Ia dilindungi oleh perisai tebal dan mata besar. Ini menjadikannya pemburu gigi serangga kecil. Kumbang pengebom membawa dua larutan dalam tangki berasingan. Ia menghantar larutan ini ke ruang tindak balas hanya semasa bahaya. Ia memulakan tindak balas dengan protein enzim khas. Campuran itu serta-merta panas dan menjadi awan titisan panas dan gas. Ia melepaskan awan ini dalam siri denyutan sangat pantas. Setiap letupan disertakan dengan dorongan yang menolak bahagian baru. Ia memusingkan muncung dengan tepat agar tidak membakar diri. Dengan mudah, ia mengenai muka pemangsa. Ia menghalau semut, labah-labah dan katak. Makhluk-makhluk ini biasanya berundur selepas serangan. Kumbang pengebom suka tempat panas dan kering. Ini termasuk tepi ladang, cerun berpasir, hutan nipis dan bahu jalan. Di sana banyak tempat berlindung. Siang hari ia berlindung di bawah batu, ranting atau kulit kayu. Kawasan ini sedikit lembap dan sejuk. Malamnya ia keluar berburu. Ia makan serangga kecil dan larva. Ia membantu taman dan kebun sayur tanpa bantuan kita. Ia ditemui di banyak kawasan Eropah dan Asia Barat. Ia sering tinggal berhampiran manusia. Ia tidak membahayakan mereka. Mula-mula ia cuba melarikan diri. Ia simpan tembakannya untuk sentuhan paling dekat dengan musuh. Kumbang pengebom menembak dengan banyak denyutan pendek, bukan satu aliran berterusan. Kameranya terbuka dan tertutup pantas, membolehkan campuran menyejuk. Dengan cara ini, ia mengekalkan tisu badannya utuh. Muncung dan cengkerangnya kekal selamat walau selepas siri tembakan. Ia mengawal arah tembakan dengan otot perutnya. Ketepatannya mengejutkan pakar serangga. Ia menghasilkan bunyi dan bau pedas. Ini meningkatkan kesan panik pada pemangsa. Ia contoh hidup bagaimana evolusi menciptakan reaktor selamat bagi pembawanya. Pernahkah anda menemuinya di alam semula jadi dan melihatnya menembak? Nyatakan di mana ia berlaku dalam komen. Kumbang pengebom sering dikelilingi mitos. Konon ia membakar rumput dan menyebabkan kebakaran. Sebenarnya, ia menyembur titisan panas beberapa sentimeter. Ia tidak menghasilkan api. Namun, kesan terbakar amat menyakitkan bagi haiwan kecil. Ia menakutkan dengan bau seperti plastik terbakar. Ia juga mengeluarkan bunyi letupan kuat. Oleh itu, orang sering melebih-lebihkan kekuatannya. Ia tidak menyerang dahulu. Ia hanya menggunakan senjatanya bila terancam. Ia kekal sebagai pembersih tanah yang penting. Kumbang pengebom mengejutkan saintis apabila dirakam kamera berkelajuan tinggi. Tembakannya keluar berdenyut seperti melalui injap mikro. Ia memberi ilham kepada jurutera untuk muncung semburan dan injektor perubatan. Ini penting untuk dos kecil yang tepat. Ia turut menginspirasi pembangun sistem pemadam api. Sistem ini perlu mengeluarkan bahan secara bersiri. Ia menjadi contoh bagaimana pemerhatian alam menghasilkan teknologi berguna. Kumbang pengebom membuktikan makhluk bumi punya kaedah seakan makhluk asing. Ia kecil tetapi pertahanannya tepat dan bijak. Ia mengingatkan kita, jaga jiran kecil kita. Ini saluran makhluk bumi. Langganlah, lebih banyak raksasa akan datang. Jumpa lagi.